So Betawi RM299 ini sampai. Kalau korang tengok setiap kontainer, kebiasaannya memang ada sampai untuk Betawi yang RM299. Cuma korang kena tengok Boyjan live. Biasa Boyjan kontainer turun, Boyjan live. Ada yang tak live sebenarnya. Tapi sebenarnya ginilah. Tengok hari macam hari ni kontainer turun, untuk barang kecil dia ada. Tapi memang tak dijual secara online, geng. Memang kebanyakan untuk orang walk-in. So cukup-cukup pakai. Ni musim dah start bulan 12 memang lagi banyak. Sebab Boyjan dah order barang kecil macam ni RM299 memang banyak. Dia kekal, harga dia kekal, tak naik, tak turun. Kecuali dengan baik-baik, bentuk yang sama, kilang yang baik yang turun memang harga dia lain. Betawi ke, memang ada Betawi sampai RM1,500, itu memang ada dekat gudang Bos Ijan. Cuma kalau untuk desain Betawi yang macam ni, memang RM299 dari dulu sampai sekarang untuk kualiti yang kontainer yang macam ni. Ni kontainer kira kualiti biasa, bukan kualiti super. Kalau kualiti super, Betawi yang macam ni, memang sampai RM1,500 walaupun 2 kerusi je. Tapi itu memang susah korang nak jumpa sebab siap pun 78 orang dah ambil semua yang kualiti RM1,000 ke atas. So kebanyakan yang macam ni lah, bawah-bawah RM500, RM300 macam ni. Ni memang sentiasa siap dalam kontainer dia ada. So kalau korang cari Betawi yang harganya super, ya untung rezeki. Tapi kalau yang murah tu sentiasa ada kalau turun kontainer. So kalau untuk ni meja makan RM1,000 lebih. Lepas tu ini sofa RM2,000 lebih dalam kempes ni. Dengan bawah-bawah tu ada kain Turki yang RM2,000, RM3,000. Okey, yang ni RM7 lebih pun ada. Korang datang gudang Boyjan, Boyjan tak buat online. Ni berada ni daripada tangkap tengah stol dekat dalam, sofa harga RM9,000. So ini kontainer banyak barang bawah RM5,000, geng. So ini adalah gudang Bos Ijan, tak ada buat jualan online. So korang apa-apa korang kena datang tengok dulu barang, belik betul-betul baru beli, okey? So datang gudang Boyjan, type je gudang Bos Ijan.